Tetapi kalau tuan-tuan beranggapan tak perlu bayar tunggakan kepada insolvensi dan kemudian tuan nak mohon bebas, bukan tak ada, kes tu ada saya buat. Saya tengok kat konten Encik Lee yang kes di Alustar, dia hutang dia 1.3 juta POD dia tertunggak dengan insolvensi saya ingat 13,000 tak bayar. Saya buat juga pasal dia yang minta kita buat, tetapi dia lambat dibebaskan. 1 tahun selepas saya urus baru dapat keputusan dia bebas. Tu ada suara dia, konten testimoni dia, Cik Lee yang hutang 1.3 juta dibebaskan. Jadi kuasa untuk membebaskan orang bankrupt letak hak kepada ketua pengarah insolvensi, bukan saya. Sehingga lagi bila saya urus, saya akan pastikan tuan-tuan mematuhi prosedur. Sebab itu adalah sebaik-baiknya. Kita orang yang berhutang, kita bankrupt sebab hutang yang kita